Dari hujung ke hujung. Waduh besar. 42. Sekilo 42. Besar ni. Telinga gajah. Banyak. Ni kita boleh pilih sendiri kan. Kita buat sambal. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Sekarang Rozek dekat Pasar Borong Selangor yang beroperasi selama 24 jam tak berhenti-henti. Jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Macam-macam ada ayam, daging, ikan, sayur, barang frozen, buah-buah, macam-macam lah. Kalau nak datang dekat sini, sahabat boleh waste Pasar Borong Selangor, Seri Kembangan. Okey, jom kita start. Tapi sebelum tu Rozek nak pergi subuh dulu. Rozek sampai dekat sini pukul 5.30. Jadi nak pergi cari masjid atau surau. Lepas tu kita akan sambung shoot video dalam ni ada apa. Okey, stay tune. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Sekarang Rozek dekat Pasar Borong Selangor yang beroperasi selama 24 jam tak berhenti-henti. Macam-macam jual kat sini. Ada ayam, daging, ikan, buah-buahan, ulam-ulaman, sayur-sayur, barang frozen, macam-macam. Dekat sini keliling dia pun ada kedai-kedai lain juga. Sahabat boleh datang. Kalau datang sini boleh waste Pasar Borong Selangor, Seri Kembangan. Okey, jom kita start tengok apa ada dekat dalam. Mari. Kita start daripada yang ni, lepas tu kita pergi ke hujung. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam ada kat sini, besar sangat. Tadi Rozek datang pukul 5 lebih, sekarang dah pukul 6, dia masih gelap. Ini bahagian ayam je semua. Pilih je nak yang mana. Banyak sangat ayam kat sini. Ada ayam putih, letak kunyit pada. Sebab dia buka 24 jam, datang pukul berapa pun boleh. Kalau datang pagi-pagi, pukul 3, pukul 4 pagi macam tu, katanya ikan fresh-fresh. Jadi kita tengok bahagian ikan. Ini bahagian daging. Ini bahagian-bahagian daging. Rozek paling tak sabar pergi kat bahagian ikan. Wah, besar-besar sotongnya. Besar sekilo RM35. Kita tengok-tengok dulu sebab dah start rambang mata dah nak beli ke apa. Rozek nak pusing-pusing dulu baru decide nak beli apa. Sebab depan-depan ni dah jumpa dah sotong besar-besar bas. Tapi diorang tak ada harga. Itulah kena tanya. Sebab katanya harga dia boleh tawar-menawar. Besar sangat banyak. Oh, ni ada harga. Besarnya. Kacang isi putih. Tak ada. Comel. Tak ada harga. Dia tak ada harga tau. Terus jam, tak tahu nak beli apa. Nampak ni besar ni. Ini 35. Ini 35. Yang cakap dah besar bas. Ni baru line yang ni. Dia besar tau. Tengok sana. Pusing. Kita tengok orang jual ikan ni. Ikan apa? Kerisi. Tapi dia masih berkilat lagi. Haa. 41. Putihnya.
Udang 29 ni 34. Dekat belah sana pun ada. Jap, Rozet akan decide nak beli apa. Mungkin beli udang sikit, sotong sikit, ikan sikit. Ikan apa? Ikan apa ni? Haruan tasik ke? Tak ada sisik. Ni ada. Ini ikan... ikan telinga gajah. Saiz kecil ada ke? Besar ni. Telinga gajah. Ni dalam berapa kilo? Dalam 3 kilo lebih lah. Ah, banyak sangat. Sekejap. Banyak sangat lah sahabat. Kita tengok ni. Ni jenahak. Bukan. Rozet nak beli jenahak. Ha, kedai ni dia ada harga. Senang tengok. Oi, molek ni. Ni molek. Itu cantik. 32? Ya. Kedai 34, dapat 32. Boleh pilih kan? Boleh ambil. Besar. Ini besar. Ini besar gila. Besar gila? Ya. Gila-gila. Besar gila, murah gila. Sini 24 jam kan? Ya. Kalau 24 jam, ramai dia macam ni juga ke peniaga? Tak. Tak ramai? Tak lama. Oh. Paling ramai pukul berapa? Paling lama pukul baru samula pukul 8, 10, 12 sampai 12 lah. Oh. 8 pagi sampai 12? Ya. Kalau 12 lebih, Ha? siang lah. Siang? Tak lama. Oh, okey. Kalau pukul 3, 4 pagi? Tak. Tak. Oh, ya kah? Okey. Sikit lah. Sikit ada tapi tak ramai? Ya. Okey. Ni kita pilih ni. Okay. Besar-besar. Berapa? 15, 16. 15. Sekejap, tambah lagi 3. 1, 2, 3. Sen lah. Hasil yang pertama. Tangkapan yang pertama. Ini kan susu ni. Ini ikan apa? Akak, ni ikan apa kak? Oh. Besar betul. Ini betul-betul besar gorgon. Ini belum besar ada. Ada lagi besar? Ada 11 kilo, 12 kilo ini baru 7 kilo kan. Ya Allah, ada lagi 11 kilo. Ada bau juga. Ini restoran ambil Pak potong dulu. Oh, okey. Terima kasih kak. Ikan tadi nama apa? Rozet dia cakap tak dengar sangat. Apa? Tongsang ke? Tongsang. Dari hujung ke hujung. Ikan bawal. Jenahak dia kecil, nak cari besar sikit. Besar-besar siput dia. Siput pula kerang. 42. Ni 38. Ni 42. Tengok ada yang besar. Oh, besar. Oh, ada besar. 42. Sekilo 42. Paling besar. Semua paling besar. Kamera. Nampak dia tulis? Jenahak laut. Bercanda mesra di dapur. Ikan bawal ni.
Cari jenahak. Tekan-tekan sikit. Lauknya. Cara semuanya ada. Cara semuanya. Ini lauknya? Ini bala. Oh, bela. Kalau ini lauk. Yang lain macam. Oh, ya kah? Okey, okey. Kita tengok insang dia. Merah lagi. Ni. Jenahak. 31 tak? Ha? 31. 31. Okey, boleh lah. 31 kan? Ya. Okey, tak payah siang. Apa yang buat apa-apa? Tak payah. Thank you. Saya beli. Terima kasih bos. Kita jual. Okey. Okey, sekarang kita masuk dekat bahagian sayur-sayuran, ulam-ulaman. Banyaknya dah rambang mata. Ha, yang kopek-kopek sendiri pun ada. Serai. Ni ulam-ulam kampung. Ada banyak, ada sayur-sayuran, ulam-ulaman. Kita nak cari. Ada mangga, nak mangga tak? Itu. Tapi ada mangga yang digantung tadi. Pilih je macam-macam. Kejap, Rozet nak cari mangga muda. Mangga muda. Sampai sana Syok Rozet suka bertahan tempat-tempat macam ni. Ha, itu dia, mangga muda. Ini dia. Kita ambil. Ni mana dia punya owner? Owner di mana? Owner dia hilang. Owner dia hilang. Tak ada owner dia lah. Owner dia tak ada lah pula. Okey, tak apa. Kita pergi depan lagi. Owner dia tak ada, baru nak beli. Ha, awak cakap nak tempe. Cari tempe. Tempe dengan mangga muda. Tadi ada nampak mangga muda. Ha, depan tu. Tadi bahagian ikan-ikanan, daging-dagingan. Sekarang ni bahagian sayur pula. Sampai sana. Sahabat, daripada jauh Rozet nampak tu mangga muda. Sini. Tu. Kawan sudah sampai ya. Sekilo apa? Ni sekilo berapa? Kira RM4. Tapi kena pilih yang dia ikat siap-siap. Banyak. boleh belah dua. Matang tangga. Ni. Ada. Sekilo RM4. Ha, ni kita boleh pilih sendiri kan. Lagi-lagi rambang mata. Kita buat sambal. Okey, cukup lah. Cuba timbang yang ni berapa. Okey. Matang ya. Ini mangga yang kita dah beli. Kedai ni macam-macam jual. Sana. Wangi-wangi. Tak tahu yang wangi ni bau apa Aduh, baku ini tu. Ha, oh sini. Queenie. Patutlah bau wangi. Okey. Jom kita pergi next. Sambil tu kita cuci mata. Sebab dia banyak sangat sayur-sayur kampung. Ulam-ulaman. Tengok tu. Kalau yang susah cari mesti ada kat sini. Sebab dia macam-macam kan ada kat sini. Nampak tu. Hijau. Dia susun comel-comel. Oh, satu ikat. Daripada ikan, sayur, sekarang buah-buahan pula. Tengok, tadi kan kita masuk sini gelap. Sekarang dah cerah. Nampak tak kat luar? Tadi pukul 6 lebih tadi. Sekarang dah cerah dah. Jadi kita nak keluar ni. Sini. Nangka. Kita punya dah 1 boleh 20 je kan? Kita boleh 22 kan? Apa dia? 1 boleh 20. Ini RM11. Tak jalan. Oh, sorry. 20. Cakap 10 saya. Tengok. Dekat sini buah-buahan pun ada. Ada barang-barang kering juga. Yeay, kita dah settle beli barang. Alhamdulillah, sampai saja video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video, jangan lupa share, like dan subscribe. Beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rozet. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam video. Bye-bye.